Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Arsenal 4, Atletico kosong. Atletico kosong. Hari tu aku tak sempat buat video pasal game Arsenal Fulham, and but aku just nak simplify ataupun buat summary simple bagi aku untuk game tu. Arsenal datang dengan penuh kerunsingan sebab Arsenal punya rekod kat Fulham, Craven Cottage teruk gila, and finish the game dengan 1-0 kemenangan. Set piece masterclass lagi. And the best part about that game, lepas game tu banyak gila persoalan tentang adakah Arsenal hanyalah team yang akan rely on set pieces. Ramai yang orang especially fans Arsenal risau kan. But kat sini game ni telah membuktikan aku satu benda yang mahal. Selepas gol sekali lagi menang sekali lagi 4-0, and set pieces masterclass sekali lagi, man. Set piece masterclass, man. Aku macam terfikir kan, ada tak team dalam sejarah kehidupan aku tengok menakutkan macam ni in terms of set pieces probability untuk score tu tinggi setiap game, and setiap corner dan setiap free kick yang bukan free kick yang nak score lah, free kick yang nak assist, aku rasa macam Arsenal akan score. Like literally, kalau bukan tu pun kau tahu dalam game tu akan ada assist, goal daripada set piece tu. Aku start dia tu, this is the team yang dalam sejarah kehidupan aku tengok. Kalau korang tak setuju, kau boleh komen kat bawah, tapi aku tak pernah jumpa lagi team ni. Like banyak team yang rocket set piece tau, tapi set piece dia orang ni macam selagi mana Rice dan Saka yang ambil set piece Arsenal corner ke free kick, whip masuk, whip inside tau, bukan bagi aku free kick yang kau whip keluar, ni whip yang ke dalam, whip bola tu ke dalam. Aku selagi tu tak ada team yang boleh handle diorang. Ingat tak dulu masa tak ada Saliba ke Gabriel ke Kiwior step up, and Kiwior boleh score set piece, Timber pun boleh score set piece. Orang cakap Gabriel je. Tak, Gabriel score game ni, tapi like bukan dia je. Kalau Saka tak ada macam mana? Kau ingat tak masa Saka injured hari tu kejap, siapa yang take set piece dan meyakinkan juga set piece semua sampai? Madueke tu. Madueke pun boleh ambil set piece yang sama. Odegaard pun boleh ambil set piece tu. Semua orang boleh ambil dua belah kiri tu, but paling efektif Saka dengan Declan Rice lah. Seorang ke kiri, seorang ke kanan kan. Aku rasa this is the most complete team aku tengok Arsenal dalam sejarah. 12 game season ni dan so far 3 je gol concede, bro. Raya dalam game ni Atletico ada satu shot je on target. Aku macam tak awal tu most complete team. Aku tak apa aku nak bercakap kan. And the only criticism ataupun kerisauan aku is kalau kita tengok dari segi Arsenal punya record, diorang ada masalah untuk get it over the line. So okay, diorang selalu start season strong, tapi adakah boleh finish it off? And game group stage ataupun league stage ni tak pressure sangat, and Arsenal akan menang pun usually kan. Tapi bila masuk game sampai semi quarter, adakah Arsenal boleh step up? Itu je persoalan terbesar. Sebab game PSG last season Arsenal tak step up, and to be fair sebab injury banyak pun kan. But kalau kau boleh kekal macam ni, speech aku nak go one by one. Rakyat tak payah buat apa mat game ni. Arsenal defense, bro. Louis Kelly, apa je, macam mana dia boleh jadi second choice aku tak tahu. Ada member baru 18-19 kan. 19 lah aku suka dia masuk 19. Physicality dia macam umur 28 tu. Goal Martinelli yang ada assist tu perfect gila. Kau bagi tahu aku macam mana budak umur 19 boleh ada keberanian kat big stage Champions League against Atletico, bukan Galatasaray ke apa. Bukan nak be disrespectful lah kat team-team tu, but level to this game lah. So dia boleh run through 3-4 orang, and kita semua tahu dia memang start dari midfielder kan. Aku nampak kenapa dia midfielder kat sini, man. Dia punya aku vibe Declan Rice tu. Susah untuk orang hentak badan dia supaya dapatkan bola, susah nak dapat menggunakan cara fizikal. Sebab cara on the ball pun solid. Satu gol yang contributed by dia juga, mana dia dapat bola, dia pass ke Muhammad, dia pass ke Zubimendi lepaskan bola ke Martinelli ke Gyökeres score deflection kan. And at the high stage macam tu dia boleh buat, bro. Mamat ni mesti tinggi. The only reason tak boleh nak start sebab kalau Fiori punya role tak siapa boleh buat Kalau kau tengok game-game Arsenal, especially game Fulham kan, role Mamat ni membuatkan
Aku rasa opposition semua gaul kepala. Macam mana aku nak jaga Calafiori ni? Sebab kejap memang macam midfield, kejap macam striker. Sebab kalau kau perasan, setiap kali diorang nak jaga Gyökeres, like ni game Fulham aku ambil contoh kan, diorang akan perlukan 2 orang. Sebab Mark ni memang physical dia kau, walaupun dia tak dapat nak chance untuk score ke apa kan. Physical dia memang tak relax, so kau perlukan 2 orang untuk handle dia. And do center back pair. So bila bola sampai Martinelli contoh, macam last season, last game Trossard, bola sampai kat Trossard, satu right back akan pergi kat dia, dua orang apa untuk cuba jaga dia. And then belah tengah kau akan ada 2 defender betul-betul occupy Gyökeres, sebab takut Trossard score apa, assist ke apa, cross ke apa. So bila dulu dah rapat dengan Gyökeres, ada space in between 2 defender tu, 2 center back tu ke right back, tengah-tengah macam ada kosongan antara tu kan. And siapa kat situ? Kalau Fury mat tu dia dapat score goal offside tu. So macam mana satu point penting pertama, macam mana seorang left back boleh shoot macam tu lah. But tak apa, lupakan tu. And membuatkan orang tak nak jaga dia, sebab dia akan ada di mana-mana saja tu. Orang kata dia akan buka space in behind. Bro, Fulham tak ada shot on target mat. Space in behind lah benda je. Diorang counter space yang ditinggalkan oleh Calafiori tu dah cukup perfect lah tu. Dengan ada play macam Zubimendi dan sebagainya. Game ni pun sama, Zubimendi perfect tu. Aku tak ingat langsung. Aku ada risau lepas hilang Partey, aku cari risau macam mana hilang Partey. Tapi satu benda yang Partey selalu buat, yang Zubimendi tak buat so far, is small mistakes lah. Small mistake. Kadang-kadang Partey ada lack of concentration kan. Tapi Zubimendi perfect. Center back partnership perfect. Timber Ben buat boleh masuk, like literally tu perfect gila. Aku tak nak over lah, tapi kalau korang tengok game asal, korang faham lah kenapa aku cakap macam ni. Sebab dia bukan just kita nak cuba menang, tak. Kau tengok performance, kau tengok end depth lagi. And Gyökeres struggle untuk score game ni. Score 2 pun gol macam pelik sikit, tapi tak apa, membantu confident dia. Cuma kau nak faham, Gyökeres ni tak injet man. Dia main untuk negara, main untuk kelab, back to back. Ni kita nak pada striker, availability. Kalau dia injet, okay, worst case scenario masuk Merino walaupun tak meyakinkan, tapi at least aku tahu ada Merino backup sebelum tunggu Jesus dengan Havertz get back. Saka, orang semua jaga Saka, tapi satu benda yang ada kat season ni yang tak ada kat season lepas. Semua jaga Saka, Arsenal tak boleh buat apa last season. Jaga Saka, okay, Gyökeres memang akan buatkan defend lagi pening, plus open space untuk Martinelli. So bila open space untuk Martinelli, aku tengok apa dia boleh buat. Dia henyak gini game ni, assist, goal. Sebab dia memang perlu main game-game macam ni. Maksudnya game yang ada banyak space, sebab opposition akan cuba jaga play-play lebih penting. Tu kelebihan Martinelli. Kau tak boleh expect gunakan dia. Orang cakap okay, problem Arteta sebab dia guna Martinelli ke apa, atau manager semua tak patut guna Martinelli, tak sesuai, dia not the highest level. The only problem is kalau manager tu bijak, dia akan guna sistem yang suit Martinelli macam ni lah. Kau tahu dia akan jaga Eze, Gyökeres, double up on Gyökeres, cuba double up on Saka. So open space banyak gila untuk Martinelli. So, member ni kena bagi dia space. Kau jangan harap dia dribble. Dia bukan pure dribbler macam Hazard apa. Dia pure run in behind, rakus, assist score. Tu je kepala otak dia. Rice bro. Second halfnya Rice memang tak relax. First half slow sikit, tapi second half waduh. Aku optimistic in the future untuk Arsenal ni, but we'll see lah sejauh mana dia boleh pergi. But so far menunjukkan selagi mana defense ni tak boleh dipecahkan, selagi tu aku rasa kita kena sebut nama diorang antara competitors terbesar untuk Champions League.